Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ahmad Bobo TV. Alright, selamat pagi semua. Assalamualaikum. So, Alhamdulillah hari ni kita ada ride. Lama dah kita tak bersiaran. So, hari ni kita ada ride ke Mersing. Ride ke Mersing bersama dengan Southern Zone Test cawangan Kota Tinggi Tiram Desaru, macam itulah. So, janjinya pukul 7 kat Petronas Desaru. Lepas tu baru kita gerak. Sepatutnya daripada sini ada 3 biji. Aku, Haji Fikri di pondok dengan Sir, tapi Sir tak berapa sihat, jadi kita doakan semoga sihat lah. So bila tak ada, rasa sunyi Desaru, rasa macam tak ada apa-apa, kosong Desaru. So dah, jom bismillahirrahmanirrahim, kita gerak lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami daripada malapetaka, bala bencana, mara bahaya dan juga sekatan jalan raya. Ya Allah, Kau Maha berkuasa, terimalah doa kami ni. Ya Allah, selamatkanlah kami pergi dan balik. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alright, so kita nak pergi ke Petronas Bandar Penawar. Right, dan sebelum tu belum. Sebelum tu guys, mana yang baru layan aku punya channel ni, yang mana baru tengok video ni, saya minta jasa baik korang, saya minta jasa baik kalian untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, tapi subscribe tu penting lah. Subscribe channel ni. Dan aku punya target adalah 1000 subscriber. Sekarang tak 900 lebih macam itu. Tolonglah adjust sikit je lagi tu. Tolong subscribe geng. Bantu aku subscribe untuk jadikan 1000 subscriber. Bantu InsyaAllah. Alright, Haji dah sampai. Jom. So kita akan gerak menuju ke RV yang pertama. Diorang kata diorang pergi sarapan area Mawai macam itulah. So route kali ni berbeza lah, sebab biasanya kita akan lalu highway E22, tapi kali ni kita akan lalu jalan lama, macam tu. So kita akan lalu Ektor 5, Ektor 4, Mencu segala bagai itulah. So hari ni hari Sabtu, tapi orang ramai juga, banyak kereta. Okay je. Kan ku berikan semua agar kau gembira sentiasa. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Jangan disimpan, tiada rahsia. Katakan saja ku terima. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Alright, Alhamdulillah dah sampai di Kota Tinggi. Dah sampai Kota Tinggi, Alhamdulillah. So kita nak tunggu. Banyak motor banyak. So kita nak jumpa dengan geng-geng kota lah, dekat RV tempat pertama, tempat sarapan. So kita sarapan dulu, lepas tu baru kita lanjutkan perjalanan. Mak cakap ini jalan memang abang tak berapa pandai dik, abang tak berapa cerdik, jadi kita ikut aje lah. Betul, baru untuk Wi. Oh okey, dah sampai. Right, kalau dalam grup total semua 30 biji yang akan join ride ni lah. So ni baru suku
Kita tunggulah nanti ada. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Bobo. Otai kota tinggi. Jom sarapan dulu. Warung Tok Wee. Jap, kita tengok jap apa menu ada. Baik ya, dia punya lauk-lauk pauk dia. Mari lah. Belum kak. Teh ais kurang manis. Tak panas. Tambah itu ais lah. Roti jala ada. Macam-macam ada ni. So jom kita bedal dulu. So ni menu kita. Ni. Abang-abang kita. Satu kontes. Yang bawa bini, yang tak bawa bini. Yang bujang-bujang yang bawa bini bang. Sama raya bang. Sama raya. Dah sampai. Ini semua pejuang Zontes. Baik bawa anak ah. Bini tak bagi keluar ke? Dah bawa anak lagi. Ha? Bini tak percaya Biasa kalau macam gini bini tak percaya ni. Ha? Tapi bawa anak. Macam mana nak kacung? Baik bang. Dah minum ni. Dah. Dah minum dulu dah. Dah. Kita awal. Penawar ke sini awal. Baik bang. Ujung sana boleh. Ni otai kita. Siap bawa wisel lagi. Biasa jadi pengadil lah ni. Meja ujung boleh asap. Ni. Baik bang, motor awak bang. Motor awak baik lah. Bukan biasa-biasa lah. Baik Antara. Zuntis Best bang motor ni bang. Awak lah idola saya. Sebab awak saya beli ni tau. Pak. Tapi aku berminat dengan motor ni. Banyak dia dah buat ni. Tukar skru titanium dah tukar. Exhaust X-Max Hypertech. Lepas tu tengkuk dia dah tukar. Lagi skru banyak. Oh ni pun dia dah pakai yang pendek Skru ni semua dia dah tukar. Baik InsyaAllah. Banyak yang pakai exhaust X-Max. Siap-siap lah. Geng-geng E pun ada. Geng-geng E pun turun. Zontes jugalah. Wah. Conteng. Ni conteng ni Saya boleh conteng. Tapi lawa tak lawa tak tepi lah. Kategori motor paling belanja. Ni. Pump dah tukar. SMRT. Bawah dah Brembo. Ini paling banyak makan duit dah ni. Sweet arm dah tukar. Exhaust X-Max. Lagi apa? Ni Brembo. Banyak aksesori dia ni. Casing. Dahsyat berada ni. Dahsyat. Jalan. Jumpa lagi lah. Baik jauh sarapan masing-masing lah. Penawar tutup kata. Penawar tutup. Wali tak ada roti jala. Wali kalau ada roti jala kita boleh makan.
kita dah nak start gerak. On the bike semuanya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai destinasi yang nak dituju. Kita nak ke Mersing ya. Bismillah. Oh, panasnya. Motor berada di lawa. So, siap-siap dulu, insyaAllah. Bismillah. Semoga dipermudahkan. Dia waman, rendah je dia. Wah, steady. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami, ya Allah. Selamat pergi, selamat balik semua. Harap-harap audio jelas Harap-harap audio jelas. Harap-harap korang semua dengar, insyaAllah. Kita dah dekat Jemaluang Dairy Valley. Kita dah sampai sini. Jemaluang Dairy Valley. Apa ada kat sini? Tak. Ni gambar je lah kot sebenarnya. Itu promo pandai-pandai terik gini. Lembah Tenusu Jemaluang. Okey, nampak? Lembah Tenusu Jemaluang. Panas, tak ada obat ni. Cuba kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 biji. So lebih kurang 33 biji. Ginilah gamak gayanya. Alright. So ni baru satu tempat ni, baru satu lokasi. Sini dulu Faiz. Okay, lagi sikit. Okay dah. Okay, cantik, mantap. Okay. So lepas ni tak tahu pergi mana. Lepas ni gimana bang? Lepas ni gimana? Lepas ni kita akan ke Mersing. Lepas tu Mersing kat mana? Tak tahu. Kita follow ni first time okey. Samalah, kita pun tak tahu. Lepas ni ke mana bang? Tak tahu ke mana lagi. Tak tahu. Semua tak tahu. Rahsia. Lokasi dirahsiakan. Makan. Makan lagi. Ji, lepas ni ke mana Ji? Lepas ni ke mana? Lepas ni kita akan masuk ke pantai air papan. Dan kita akan bersih-bersih pantai dan kita akan... Sekejap. Oh, siap, ada drone lagi. Ada drone. Alright, so dah ambil gambar. Kat mana ke tak tahulah. So ni kata nak menuju ke Mersing, air papan apa semua tu lah. Alright, so jom. Bismillah, semoga selamat. Itulah
Kita dah sampai ke Mersing, bulatan Mersing ni. Apa aja dia pakai tu? Sedap noh bunyi ah. Allahu Akbar. So, right ni kita akan pergi ke rumah anak yatim, kita akan pergi ke masjid, ambil gambar, macam itulah. Tapi dia dah bagi tentatif, cuma kita tak tengok lah tentatif tu, kita ikut je lah mana dia bawa, kita pergi aja. Kan? Macam itulah. So ni Mersing, nanti motor naik ferry, terus pergi Tioman. So enjoy. Nah, dia pergi pantai Mersing ni, Taman Rekreasi Pantai Mersing. Betul lah tu. Senandung semalam. So masa ni aku cakap yang mana kita orang daripada pantai tadi tu panah-panah terik. Jadi ada seorang brother tu kata jom kita lepak kat museum. Kebetulan dia jaga museum. Jadi kita pun ramai-ramai pergilah ke museum. So bila dekat dalam ni dia tunjuklah ni adalah koleksi-koleksi yang di Pertuan Agong kita, iaitu Tuanku Sultan Johor sendiri. Dan ini adalah merupakan yang desain masa nak perasmian Museum Johor ni lah. So dia bawa dia punya trak-trak apa segala bagai semua macam itulah. Kenangan belaka di taburan bunga pusaramu. Ku berdoa agar di kau aman bertemu. So masa ni abang ni cakap dia cerita pasal macam mana wujudnya nama Mersing tu. Sebenarnya nama Mersing tu adalah daripada sejenis tumbuhan ataupun daun mersinga macam tu. So bila dah namakannya mersinga macam tu, itu yang diorang jadi Mersing. Ni ramai ni semua duk dengar cerita. Ya, tapi itulah tak ada sound pula, rugi kan. Tinggallah kenangan, engkau pergi telah ditakdirkan. Diriku termenung menjauh bersama senandung semalam. Haji Fikri di pondok.
orang dah gerak, baru dia bagi. Moga murah rezeki haji insyaAllah, amin. Murah rezeki, sihat selalu insyaAllah. Right, so kita dah sampai dekat Masjid Sultan Iskandar, Mersing. So kita akan rehat sekejap, solat Zuhur, solat Asar kat sini, jamak apa semua. Lepas tu baru kita teruskan perjalanan. Tapi cuaca alhamdulillah hari ni memang cantik sangat. Memang terik betul lah. So jom insyaAllah. So dah habis solat apa semua. Semua dah ready on the bike. Lepas ni kita nak ke kedai makan. Lepas tu tak tahulah. So sekarang ni baru pukul 1.54. Ni memang panas terik ni. Kau ni panas. So enjoy lah, tengoklah video ni sampai habis. Kau nak cek. Right, so kita dah sampai dekat. Kita kat mana ni, cik? Kita kat Pasir Lanon, So kita dah sampai kat Pasir Lanon. Dia cantik tu. Dan ini dia pemandangannya. Nice Haji ya. Okey, kita sudah sampai ke destinasi seterusnya, Pasir Lanon. Oh, bukan Koh Samui ke apa, bukan eh? Ni terang ni. Terang. Terang Malaysia. Banyak Moto Morini. Hai. Dah pakai Akrapovic. Dahsyat boy. So ni antara spot untuk orang bergambar dan kita pun tak nak ketinggalan. Tapi sebelum tu karbon banyak dia orang ni. Karbon
Apa lagi? Dahsyat. Ini tinted. Okay Jip, cakap sikit Jip pasal lagi ni punya program. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kepada anda yang hadir untuk ride event Southern Zone Test. Dan selaku Cik J01, saya bersyukur kerana ilahi atas komitmen dan komited anda semua. Luncur. Jangan lupa subscribe. Kita tak ikhlas ya. Ayo terima. Right, so kita habis kat sini. Korang yang mana tengok video ni, jangan lupa subscribe, share, like. Okey, Dan ini adalah pengembaraan Southern Zone Test ke Mersing. Ini kota tinggi Kota tinggi Bukan grup. Campur-campur lah. Cawangan Kota Tinggi. Cawangan Kota Tinggi lah, gitulah. So kita habis kat sini guys. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jangan lupa. Sikit lagi nak 1000, sikit lagi nak dapat duit tu. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Hadir lah. Maksudnya saya cakap Southern Zone Test Mersing, kami hadir. Kami hadir dah. Sesungguhnya kami berikrar. Itu dah macam JOJ Okey. Southern Zone Test Macam tek kambing jatuh. Lagi sekali. Southern Zone Test. Balik.